Penyanyi Sheikal dilaporkan mengembuskan nafas terakhir di Hospital Tuanku Jaafar Seremban pada jam 12.31 tengah hari pada Selasa. Berita sedia itu dimaklumkan sendiri oleh isterinya Nurmah Muhammad Yusof 58 ketika dihubungi gempa. Ya, Abang Sheikal sudah meninggal dunia di hospital, tapi dia meninggal dunia dengan tenang dalam tidur. Dalam pada itu, Nurmah turut berkongsi jenazah suaminya akan dikebumikan di kampung halamannya di Raub Pahang. Terdahulu, penyanyi yang popular menerusi lagu Cinta Nusantara pada era 1990-an itu dilaporkan ditidurkan di Hospital Tuanku Jaafar Seremban Negeri Sembilan pada 6 Jun lalu. Sheikal atau nama sebenarnya Syahrin Salihuddin kini perlu menggunakan kerusi roda akibat 4 kali diserang angin amah sejak 2020 dan terakhir 3 tahun lalu. Sheikal turut menghidap sakit buah pinggang tahap 4. Sebelum ini, Sheikal ada berkongsi kini tidak lagi mampu bekerja sejak diserang angin amah sejak 2023. Berikutan penyakitnya, Sheikal berkata perniagaannya terjejas, malah tidak lagi boleh menyanyi. Justeru menzahirkan minatnya terhadap seni menerusi menulis dan melukis.